Assalamualaikum, welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan subscribe dan tombol loceng. Yang belum jemput-jemputlah subscribe dan tombol loceng. Okey, untuk notifikasi awal video-video terbaru daripada channel ini. Okey, adakah fasa pembayaran untuk fasa 3 ni akan berubah? Sekarang ni fasa apakah yang sebenarnya? Jom kita mulakan. Ini memang menarik untuk kita kongsi dan kita perjelaskan sama-sama, memandangkan ramai yang mengharapkan pembayaran fasa 3 yang akan datang ni, fasa 3. Fasa 3 ni akan diawalkan. Okey. Baik, sedikit makluman untuk semua penonton dan juga subscriber yang belum subscribe tu, tekanlah. Okey. Pembayaran pada fasa 3 buat masa sekarang ni, kalau kita tengok pada portal MySTR memang kosong. Kalau kita tengok dalam soalan-soalan lazim pun kosong. Kita tak tahu bulan berapa. Tetapi ambil maklumkan ni, fasa 3 dan fasa 4 saling tak tumpah, ia akan menjadi sama je macam STR 2024. Yang mana fasa 3 akan jatuh pada bulan Ogos. Jadi tentang kita mengharapkan fasa tersebut akan diawalkan kerana apa? Kerana mungkin Hari Raya Haji barangkali. Okey, dekat sini penjelasannya. Ramai yang mengharapkan pembayaran fasa 3 akan berlaku bersempena dengan sambutan Hari Raya Haji ataupun Hari Raya Aidiladha. Jadi dekat sini untuk makluman semua Hari Raya Aidiladha merupakan satu perayaan yang mana kalau kita tengok pada kalender ia akan jatuh pada hari, kalau tengok kalender hari Sabtu 7 hari bulan 6 2025. Jadi adakah fasa 3 akan berlaku pada bulan 6? Maka untuk menjawab persoalan ni kita kena bercakap mengikut fakta dan data. Okey, fakta apakah itu? Untuk makluman semua yang mana belum tahu, harap maklum permohonan untuk fasa 3 sama ada permohonan baru, kemaskini dan rayuan akan ditutup pada 30 hari bulan Jun. Tarikh tutup 30 hari bulan Jun. Jadi, bermaksud tarikh tutup itu selepas perayaan Hari Raya Haji. Jadi ini jelas, pembayaran fasa 3 tidak akan berlaku untuk bersempena dengan Hari Raya Haji. Sebab Hari Raya Haji itu masih dalam tempoh orang boleh membuat permohonan baru, orang boleh buat kemaskini dan rayuan. Jadi memang tak logik lah kalau ianya jadi awal kerana masih dalam tempoh untuk permohonan baru, rayuan dan kemaskini. Jadi ini jelas tiada diawalkan fasa tersebut dan fasa 3 akan jatuh pada bulan Ogos. Ini kita boleh faham dengan jelas lah, selagi masih dalam tempoh orang boleh buat kemaskini, boleh buat permohonan baru dan sebagainya untuk fasa 3, takkanlah fasa 3 itu dibayar pula. Fasa 3 semestilah dibayar selepas tarikh tutup permohonan baru dan semakan rayuan untuk fasa 3 tersebut. Bermaksud, apa-apa hal pun maklumat anda akan diproses untuk pembayaran fasa 3 selepas 30 hari bulan Jun 2025. Okey? Dan itu juga bermaksud tidak ada pembayaran fasa 3 sebelum 30 hari bulan Jun 2025. Baik, semoga jelas dengan apa yang sampaikan. Ambil maklum fasa 3 pada bulan 8. Okey, kalau nak dikaitkan dengan Hari Raya Haji ataupun kita panggil Hari Raya Aidiladha, sangat tidak masuk akal, tidak logik untuk ia berlaku. Masih dalam tempoh untuk buat permohonan baru semakan rayuan. Okey, sehingga 30 Jun. Okey, see you guys in the next video. Semoga jelas dengan apa yang disampaikan. Dan bagi admin sendiri, perkara macam ni kita tak perlu nak tergesa-gesa sebab fasa itu tetaplah fasa, pembayaran tetap mengikut fasa. Bulan 8 fasa 3, bulan 11 fasa 4. Macam itulah. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat semua. Bye-bye.